Okey doktor, ada riwayat dan hadis-hadis mengatakan ketika di bulan Ramadan ni, syaitan-syaitan, iblis-iblis dan juga jin-jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita perasan, mengapa manusia sering lalai dan melakukan dosa ketika di bulan Ramadan tu doktor? Inilah masalahnya. Ada yang sebab itu ada yang mengatakan bahawa lemahnya orang Islam pada hari ini, syaitan kena rantai pun tak boleh nak lawan. Oh, payah juga macam tu ya. Jadi saya fikir begini, memanglah pada ketika Ramadan ini pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Ada riwayat mengatakan bahawa syaitan-syaitan dirantai dan sebagainya. Tapi masih lagi berlaku mencuri di masjid. Kalau kasut hilang juga ke bulan Ramadan ni. Jadi mencuri dan sebagainya. Siapakah yang melakukan ini? Dan mereka ini didorong oleh siapa? Jadi ini saya nak sebut ini bahawa sewaktu Ramadan, sebelum Ramadan, mereka ini adalah orang-orang yang terbiasa dengan melakukan kejahatan. Mereka adalah orang yang terbiasa mencuri, terbiasa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi tabiat itu sebenarnya memanglah pada mula tu didorong oleh syaitan. Tetapi akhirnya dia menjadi satu budaya dan habit mereka sendiri. Sebab itu kita taklah menyaksikan penurunan jenayah itu menurun semasa bulan Ramadan, kerana orang yang melakukan jenayah ini sudah pun menjadikan jenayah ini sebagai rutin dan budaya hidup. Sebab itu kalau boleh kita kurangkan kita punya kegiatan aktiviti-aktiviti yang menyalahi, yang tidak berfaedah, dan janganlah kita ni asyik menyalahkan syaitan dalam hal-hal melakukan kejahatan ini. Oh, kalau kita melakukan kejahatan ini adalah salah syaitan. Sebenarnya itu adalah amalan yang sebenarnya kita tidak boleh menolak lagi. Wallahu a'lam. Tidak keliru lagi, teruskan bersama Sembang Ramadan. Jangan lupa teruskan berinfak bersama Yapim.